Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sinilah keindahan keceriaan bertemu dengan kehangatan budaya. Dalam suasana yang penuh gelak tawa dan keakraban, sambutan Hari Raya Aidilfitri bertemakan Riang Ria Raya telah menyeriakan perkarangan sekolah kita. Pelbagai aktiviti persembahan menghiburkan dan juadah tradisional yang mengambil selera telah memeriahkan hari ini. Tidak kira usia, setiap individu merasai detik-detik indah yang mencerminkan semangat perpaduan dan kemeriahan Aidilfitri. Mari kita bersama wartawan Izara Sofia untuk melaporkan kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria Aidilfitri. Wah, meriah lain macam sambutan Hari Raya di SK Datuk Hashim pada hari ini. Semua berpakaian penuh ceria meraihkan hari kebesaran kita, Hari Raya Aidilfitri. Saya, Izara Sofia binti Muhammad Saiful Rizam, wartawan TV Inspirasi PSS, membawakan liputan khas TV PSS sempena Majlis Riang Raya SK Datuk Hashim 1446 Hijrah. Buat sambutan Hari Raya ini bagi meraihkan hari kebesaran kita sebagai umat Islam. Ya. Jadi saya sekali lagi merakamkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam menjayakan program kita pada pagi ini. Majlis yang penuh ceria dan meriah pada hari ini adalah di bawah anjuran unit perayaan dan sambutan dengan kerjasama semua guru, seluruh warga SK Datuk Hashim dan telah mendapat sokongan yang padu daripada PIBG dan PIBKS. Pelbagai gerai makanan disediakan untuk murid-murid seperti nasi goreng, lokcing, churros, aiskrim, apam balik dan maggi goreng. Semua murid kelihatan gembira menyambut Hari Raya bersama rakan-rakan dan guru-guru pada hari ini. Pelbagai aktiviti menarik turut diadakan seperti persembahan lagu raya daripada guru dan murid, sesi bergambar mengikut tema baju raya dan agihan duit raya kepada semua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berpeluang untuk mengadakan sambutan Hari Raya peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim bagi tahun 2025-2026. Jadi saya sebagai Guru Besar Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin buat semua guru-guru, murid-murid serta ibu bapa warga SK Datuk Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda binti Omar, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada seluruh warga SK Datuk Hashim dan kaum muslimin dan muslimat. Kami mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum, saya Cikgu Kai ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Alhamdulillah, sempurna sudah majlis kita pada hari ini. Majlis Riang Ria Raya ini bukan sekadar sambutan, malah menjadi platform untuk mengeratkan hubungan sesama warga SK Datuk Hashim. Kembali semula kepada Arif di studio. Terima kasih Izara Sofia. Demikianlah perjalanan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sekolah Kebangsaan Datuk Hashim yang penuh dengan keceriaan dan kenangan manis yang akan terpahat di ingatan. Semoga semangat Hari Raya ini mengukuhkan hubungan di antara kita semua. Bukan sahaja pada hari ini, tetapi sepanjang masa. Hingga bertemu lagi. Terima kasih kerana bersama saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. TV Inspirasi, wadah informasi untuk semua.